Korang pernah tak dengar propaganda yang mengatakan minyak sawit tak bagus? Pelik kan propaganda tu? Sedangkan dalam minyak sawit yang dihasilkan kat Malaysia ni sebenarnya ada kandungan vitamin E berkualiti tinggi iaitu tocotrienols. Ni lah vitamin yang kerja dia jaga kulit, jaga jantung, jaga otak, sel-sel otak lah. Ramai ingat tocotrienols ni biasa-biasa je. Sebenarnya banyak sangat fungsi dia. Yang pertama untuk kulit. Kulit ni kalau selalu kusam, cepat tua, cepat sunburn, tocotrienols ni jadi macam bodyguard. Dia yang akan lawan radikal bebas, kurangkan radang, bagi kulit nampak lebih sihat. Malah skincare yang mahal-mahal yang siap orang putih guna tu, kebanyakannya diorang ambil bahan dari minyak sawit dekat Malaysia. Cumanya diorang tak tulis besar-besar dekat ingredient list tu lah. Yang kedua, bab jantung pula. Ramai tak tahu tocotrienols boleh bantu kurangkan kolesterol jahat iaitu LDL, low density lipoprotein. Ia akan kurangkan plak dalam salur darah, maka kuranglah risiko untuk salur darah tersumbat. Tocotrienols ni juga bagus dan penting untuk sel-sel otak. Ia akan melindungi kita dari inflammation, support fungsi saraf, jadikan badan rasa lebih segar. Tapi kan, benda yang saya rasa paling penting yang kita semua kena aware adalah minyak sawit Malaysia ni sangat berkualiti tinggi sebab kita ada standard yang ketat. Ada MSPO, audit sana, audit sini. Sebab tu, industri sawit kat Malaysia ni berkualiti tinggi. Dan industri sawit kat Malaysia ni bagi rezeki kepada ratusan ribu keluarga di Malaysia. Bila kita faham manfaat dia, kita faham kualiti dia, kita boleh support. Bukan boleh tau, kita patut support industri yang merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara kita. So next time, bila korang dengar orang cakap minyak sawit kat Malaysia ni tak bagus lah, korang bagi dia side eyes, korang tanya balik. Tahu tak kebaikan tocotrienols dalam minyak sawit tu?